Okay, hello, assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Okay, so di depan aku ni, aku turun ke bawah sikit. Okay, so di sini ada a few barang lah, which is aku punya disk belakang. Aku ada beli disk baru sebab disk motor aku ni dia dah makan dah bertakuk dah kat sini. Jadi aku beli disk baru, yang ni daripada Yamaha Indonesia. Dia bagi sekali dengan skru original lah. Dia bagi sekali dengan skru original. Dan aku ada beli brake pad sekali. Ni pun daripada Indonesia juga. So adalah tu kita tukar brake pad sekali terus lah. Ok, so jom kita buka tayar dulu. Ok geng, so untuk buka tayar ni hampa perlukan spana 17 di sini. Dan dekat sini dia box 19. Ok, mau buka dulu. Okay, then hampa boleh cabut tayar ni buat keluar, buat turun. Okay, hampa boleh nampak aku punya piston caliper ni, nampak dia dah macam rapat dah. Dia dah keluar all the way sampai habis. So jom kita pull keluar tayar dulu. Patah start ni apa katok-katok sikit lah. Macam ni kes ni aku tolak je lah. Tolak. Hampa usap-usap sikit. Gesek-gesek sikit. Okay. And then tarik saja. Keluar dah sebelah kiri. Ok. So kita punya sprocket pun dah turun. Letak dekat tepi tu. Cabut keluar. Dan yang ni boleh cabut terus lah. Cabut terus. Dan keluarkan kita punya tayar. Jadi kita akan masukkan balik dia punya getah ni. Satu lagi di sini. Ni kita punya sprocket. Ni bush dalam. Tekan ya. Dan ni bush luar. Okey, bagi dia di situ. Ni kita punya batang sub. Okey, ni rantai kita sangkut sini. Sangkut situ. Okay, kalau korang nampak dekat sini aku punya disk kan, dia bertakuk banyak lah. Dia sampai jadi macam ni lah. Bertakuk compare dengan disk baru. Ni disk baru. Boleh nampak lah, ni dia punya, nanti dia ni akan duduk belah dalam lah. Ni akan duduk belah luar. Boleh nampak ni elok lagi. Ni dah jadi bertakuk dah. Okey. Jadi mari kita buka dulu. Okey, sebelum tu untuk yang case disk ni kan. Disk ni kalau boleh hampa ambil ni brake cleaner ni. Brake cleaner ni hampa tembak sikit sebab kadang-kadang dia ada satu material ni yang akan buat dia bagi jenis ni. Okey, jadi sekarang ni kita punya brake cleaner. Kita kena buang dulu permukaan dia yang shiny kat sini. Jadi hampa tembak je sikit. Tu lak lah. Lak ni sekadar untuk buang dia punya material coating dia tu lah. Spray light-light ya. Okey, sebab takut nanti bila kita brake nanti dia kena kat permukaan coating tu dan membuatkan dia jadi lincin. Okey. Jadi kita buka kita punya disk dulu. Okey. Sedikit leverage. Oh, ketat gila. Okey. Okey, sini boleh nampak bila hampa buka je skru disk ni kan, nak tahu mana belakang mana depan kan. Sini boleh nampak dia bertakuk.
Bertakuk ni maksudnya dekat tempat cap ni akan duduk lah. Okey, ni disk lama. Ni disk baru. Bernampak memang ketara gila dia punya ni. Tebal sih tebal lagi, tapi dia dah bertakuk lah. Keluar. Kedai ni harga. Keluar kalau baru lah. Kedai ni harga. Apa dik? Mesti ada naik sikit. Memang. Tusuk 1,000. Lepas yang naik harga ni. Kedai. Ada baru naik harga. Ada baru naik harga. Okey, lepas tu lock sikit. Okey, untuk caliper ni, sebabkan kita nak tukar dia punya brake pad je kan. Jadi sekarang ni, kat sini kalau hampa tengok, kita pergi depan sikit. 3 skru je. Dia kan ada taik-taik ni kan, hampa jangan terus pasang terus. Jadi kita kena buka sama dia dulu. Di belakang ni hampa tarik lah. Sat. Nampak tu. Bila hampa tembok dia terus keluar. Debu-debu, habuk-habuk tu. Push. Tak apa. Dia berani duduk sini lah. Dia masuk dalam ni. Nanti kita benda tu kita kena buat grease. Adik ambil grease tak grease? Okey, so hampa cabut je dulu dia punya bracket ni. Senang sikit kalau kita nak ni. Ni saya kita kena bubur dia punya grease lah. Kita slide dia masuk sini. Lepas tu kita buka dia. Baru boleh ada leverage. Kalau tak jenuh. Dan satu lagi. Oh ni. Masuk je kat situ. Okey. Okey, dah cabut dah. Dan baru dia tak lekat kat sini lah. And then ni pun kita cabut juga. Okey, yang ni brake pad dia duduk dalam kedudukan macam ni lah. Macam ni. Nampak brake pad tu memang rapat gila-gila rapat punya. Ni boleh nampak lah dia tebal macam mana. Kawan ni rapat macam mana. Okey, sebelum tu kita ambil brake cleaner ni, kita tembak-tembak dulu lah. Lepas tu boleh lap. Oh, dia akan bersih. Piston kita semua akan bersih. Jadi piston ni kita kena tekan dia bagi masuk dalam balik. Ambil sikit-sikit saja. Brake pad dah kan duduk macam ni kan. Okey. Sekejap lagi batang tu dia akan masuk dekat celah ni. Dan dia akan hookkan, dia akan masukkan lah. Jadi kita masukkan dulu.
Okay, jadi make sure dia tak jatuh lah. Okay, lepas tu kita nak leverage, kita nak kepok sikit piston masuk. Okay, nampak piston boleh masuk dengan dalamnya lah. Hangpa buat ni jangan kasar sangat sebab takut nanti brake pad memakan. So okay, ni masuk just nice lah. At least kita punya disc boleh masuk sini kan. Okay, lepas tu ni apa, taruh sikit grease kat sini sikit dan dekat sini sikit. Saya dia akan masuk duduk sini. Macam gini. Tayar kita akan masuk celah tu bersama dengan kita punya disc lah. Okay, jadi memandangkan kita punya sprocket kita pun dah keluar. Sprocket ni aku baru tukar, tapi 10,000 yang lepas lah. Jadi mari kita cuci-cuci sikit. Pasangkan sprocket apa, make sure dia lekat elok lah. Okey, dah siap dah kita punya sprocket. Dan masa untuk pasang tayar. Okey, kata-kata. Pada hammer tu dah hammer. Pegang ni. Hammer tak ambil, katok belakang ni. Yang ni kena pusing macam ni tau. Kena hijah macam tu. Okey, katok dah. Okey, keluar. Katok. Okey, katok. Okey, so tayar pun dah masuk. Kena bagi rantai straight. Okay, sekejap. Nak tengok tayar straight tak straight. Okay, tayar kita straight. Pantai kita straight. Kita kena tengok situ. Okay, jadi kat sini kita kena ketatkan dulu kita punya ni. Okay, sekarang ni lepas dah siap pasang dah, kita nak kena ketatkan rantai. Macam ni sikit saja. Jadi pusingan dah sebelah sini ya. Jadi macam sini kita ambil dulu satu pusingan, dua pusingan, tiga pusingan. Sini pun kita buat sama juga. Satu pusingan, dua pusingan dan tiga pusingan. Sikit lagi aku rasa buat 5 lah. Satu, dua, dan sini pun satu dan 2. Kita just agak-agak ya. Okey. Dia tak boleh ketat sangat dan tak boleh longgar sangat. Macam ni just nice lah. Jadi tutup balik dia punya ni. Dah tutup juga sebelah sana dulu.
Tahan sikit kunci. Jadi kita ketatkan balik tayar kita. Make sure. Okay, so sekarang ni dah siap tu. Kita tekan kita punya brake sampai kita punya piston, sampai kita caliper ni masuk balik. Okay, nampak ah. Dia dah lekat dah kan. Nampak ah lekat kan. Dia dah masuk rapat cantik lah. Jadi kita kena test kita punya brake. Put. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay geng, bertemu kembali. So sekarang ni kita nak tukar brake pad depan pula. So brake pad depan dia pakai jenis Allen key jenis macam ni. Allen key jenis macam ni. Okay, besar ni. Jadi mari kita buka kita punya kaliper depan dulu. Kena pakai T ni berapa? T8 untuk leverage, bagi kita lebih sikit playroom. Dia pakai jenis mata jenis ni susah sikit nak buka. Nanti mungkin aku akan tukar kot. Di depan elok lagi, tak makan apa. Di belakang je dah makan. Ya, Dek. Pakai ni boleh tak? Boleh. Nak pakai tu lah. Untuk cuci. Hang kena ambil brus tu. Brus cuci rantai tu. Boleh dulu lah. Tak, brus cuci rantai. Ada dulu. Ada kat situ. Yang kalau merah apa? Anda tak payah buka. Kita buka T10 tu dah. T8 tu dah cukup. Baik, kita ruang sikit. Ada kat situ. Dah dekat berduri dah tu. Lepas tu ada yang jenis cuci rantai tau. Okey, ni semua. Ada kan? Dah tu. Okey. Lepas tu orang boleh tarik je ni. Okey. Boleh tengok kat sini. Ni depan jarang lah nak makan cepat. Depan tengok, depan macam ni tebal lagi. Jadi untuk yang kes ni, ada dalam plier boleh, Dek? Plier kecil pun. Apa kena cabut ni dulu, pin sini. Lepas tu dah boleh lah. Nampak dia punya piston pun dah naik, orang kata habuk lah. Dis semua okey. Dis elok lagi. Okey, cabut je pin ni. Satu lagi pin dekat sini. Okay, tengok ada 2 lubang . 2 lubang kat situ. Pusing macam ni. Yang ni satu duduk macam ni. Luar ni paling kanan duduk macam ni . Yang dalam ni apa dia ada selok kat sini . Selok ni
Keluarkan berselak dah tu. Okey. Boleh nampak ada sangkut lah. Kena tolak piston sikit. Jatuh lah pula. Okey. Gua nak cuci ni ya, cuci ya. Siapa dah? Gua. Boleh lah, tak lagi nak basuh. Cuci ke apa kerak kan? Aha. Dia awal kerak. Memang lah, kena pakai enjin degreaser. Okey. Dah cantik. Sat. Masuk dah boleh pihak? Oh, ni dia. Saya jaga dia sebab dia masuk tak penuh kan. Air lengki. RM2 berapa? Okey. Okey, so kita dah siap dah pasang brake pad ni. Jadi kita tekan brake pan. Tekan sampai dia keluar piston dia balik.
Tekan. Terus habis yang keluar tu, tak tahu nampak, tak ada nampak. Sat Macam mana okey? Rasa sedap ni. So boleh nampak lah piston keluar sampai habis terus. So dah settle dah. Okey, setakat tu saja untuk video kali ni. Thank you so much for watching. See you guys on the next one.